Strike ikan apa ni? Rasak lah. Tak pernah rasol lama tak rasol. Oh habis kali ke? Tali sendiri habis. Merah. Alhamdulillah. Ikan sekok dia balas. Alhamdulillah geng. Tengok tu. Hampa tengok geng. Ui lama tak pui. Nak bawa keluar kita sukat kan. Macam biasa lah. Oh lucu lah ke? No, hampa tengok sendiri geng. Ui dia. Oh ya hampa ni tekong asli weh. Hampa tak mau order lagi. Tekong bagi aku terkejut. Dah lama tak terkejut je ni. Merah. Nampak? Mana? Nampak? Macam ni. Main laut ke main lombong ke? Ada je dah okey. Betul-betul pakai perambut macam ni lah. Mana? Tekong bagi aku terkejut geng. Alhamdulillah naik juga pelampung akhirnya. Merah lagi geng. Nak tengok muka tekong. Wui. Allahu Akbar. Ini Senangin berduri. Lama tak sebut Strike geng. Strike di petang hari. Sudah mau pulang. Tapi senangin berduri geng. Senangin berduri geng. Senangin berduri. Yes. Fardu. Hampa tengok petang-petang dah balas. Oh dia. Oh sikit. Ke depan ni. Okey. Pam sikit, pam lagi. Pam lagi. Pam. Dah terlajak saja. Pam. Oh! Duri kokak, tidak melekat. Hei. Duri kokak. Strike kan? Tekong strike. Strike apa? Senangin. Betul ke? Ya bukan senangin ni. Allah lucu. Dah mari depan-depan dah geng. Tekong strike kali kedua geng. Tekong strike kali kedua. Aku kira dengan main-main senangin. Kurau. Relax. Bagi dia naik tu. Senangin. Alhamdulillah. Tengok muka orang senyum. Tu tengok muka orang senyum. Belakang. Geng. Azul strike. Wah, duri go. Duri. Senangin berduri. Geng, kami diserang geng, Sangka senangin berduri go. Coh. Kami diserang senangin berduri go. Saiz saya geng, saiz-saiznya. Oi. Itu ni go. Dapat duit go. Oh dia komplain dah. Dia komplain mesin lah, dia komplain mancing dah. Dia tarik tak betul, dia komplain dah. Bot lembut lah. Sampai di sini trip kali ni. Terima kasih kepada yang tengok sampai habis. So hari ni rezeki kami
Alhamdulillah ada juga manis-manis walaupun tak meriah. Terima kasih pada Azrul. Ini bapak mentua aku Terima kasih wah. Terima kasih pada Tekong. Nombor ada di bawah. Ini kali ya, hampa boleh booking dia. Dia ada 2 tempat tau. Satu tempat rahsia. Kalau hampa naik dengan ni, hampa boleh request pergi tempat rahsia. Tempat rahsia tu memang menarik lah bagi aku. Okay geng, kita jumpa lagi pada next video insyaAllah. Bye bye.